kan? Dan dilaporkan pun dalam berita-berita bahawa YB Revisi bersedia untuk melepaskan jawatan dalam kabinet. Berbalik-balik kepada pemilihan tadi. Dalam keadaan macam itu, dalam keadaan pada saya kau ajak bertanding tapi kiri dan kanan semua kau kekang dan kau menggunakan muslihat yang penuh pada saya sangat licik tapi bukan susah untuk dibaca. Orang luar pun boleh nampak benda ni, bagaimana satu usaha yang begitu terancang dalam tempoh nak dekat penamaan pada hari ini, bermula malam ini, tengah malam ini, sampai 2 hari ini, begitu tersusun bagaimana satu demi satu, bermula daripada bermula daripada pegawai yang duduk paling hampir dengan PMX sendiri, di PMO itu kemudian merebak di seluruh negeri. Jadi kalau itu yang berlaku pada saya, kau nak menang ambil je lah, kan? So sebab pada saya tak perlu kita sekadar melengkapkan puzzle yang sebenarnya with or without you, dia akan angkat siapa juga calon yang dia akan angkat. So Wahyu turun jam 10 pagi. Semua orang nampak tuan-tuan benda ni. Sebab itu saya katakan berhenti dan sudah-sudahlah memperbodohkan. Memperbodohkan anggota, memperbodohkan rakyat Malaysia. Sudah-sudahlah tu. Sebab itu dalam kenyataan, dalam salah satu kenyataan yang kita baca, kalau kita tengok dalam YB Revisi menyebut tentang akar umbi. Sebab YB Revisi menyatakan bahawa kegusaran berkenaan dengan akar umbi. Dan ini sebenarnya satu perkara yang real, tuan-tuan. Siapa yang saya cakap akar umbi dah bijak sekarang? Mungkin akar umbi yang dia maksudkan itu sistem. Sistem tu memang dah bijak. Sistem tu memang dah bijak sebab dia berjalan mengikut sebagaimana yang dicaturkan. PKR akan terbelah dua. Well, itu pun yang saya nampak. Bagaimana dengan rayuan tuan tempoh hari? Kita tak dipanggil. Saya dan 190 pengadu-pengadu yang lain tidak dipanggil. Jawapan dia tu kenapa tidak dipanggil ada dalam kenyataan media YB Revisi.